Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung untuk part 5. User need and system. User need and system. Kat sini kita akan dekat part 5 ni dalam VB6 kita akan letak lah kita punya daily consumption, ikut model kita apa kita nak load kita. Okey. Tanpa membuang masa, marilah kita pergi ke software kita VB6. VB6. Okay. Buka file yang tu kita buat. Okay. Dekat sini user ni saya dah setting. Ikut rasanya yang ni file ni dia ikut ni lah. Apa nama dia? Part 2 untuk part 2 punya. So saya just go through je lah. So saya tekan user ni. Yang ni saya setting ikut ni lah, masa daily demand. Kat sini ada load lampu. Kita boleh letak lah apa kita nak. Tapi berhati-hatilah kat sini sebab ada yang by apps, by instrument dengan ada yang by day, ada yang by VAR, ada yang TOT. Yang ni kita boleh letak mana kita tengok season sama. Kalau kita ada season yang sama kan, kita boleh je ni. Yang ni saya by month. Saya buat setiap ni sama je tak. Saya assume dia sama setiap bulan. Selain tu juga selain tu juga kat sini kita nampak lah load kita punya load, apa nama dia ni, load distribution. Load distribution kita, kita boleh setting dia, klik kanan kiri untuk letak, dia akan tambah lah, tambah untuk letak, kanan untuk buang. Dekat kita punya load profile ni pun dia akan ni lah, nampak naik tak saya tak tu dia naik, dia berubah. So kita tak payahlah plot lagi load profile yang macam tadi ajar tu kan, tak payah sebab dia dah plotkan untuk kita. So ni my byte, ni pun sama, Januari Februari, yang gitu. Dia tiru je, saya tiru je, mudah. Okay, kita pergi ke other load profile. Yang kat sini ni untuk household consumer lah. Dia ada juga fee constant. Ni kita boleh letak apa-apa kita nak, per year ke, per month ke. Ni mega semua ni. Ni per year. Nanti dia akan nominal power, PV power kita berapa, dia akan keluar lah kat sini. Lepas tu ni monthly value. Sekejap, boleh setting ni. Load. Ada model. Boleh ni kalau kita ada model untuk apa ni, penggunaan yearly ke, kita boleh je letak kat sini. Monthly value kat sini dia akan keluar graf. Menarik. Contoh kalau tak 10, 100. Tak. Menarik tak random je macam tu. Tak logik. 12. Tak payah lebih 100 lah Contoh 23. Dia terus based on kita punya apa nama ni, load apa lah. Kat sini tulis user monthly value. Aku rasa macam load profile sedap. Dah lupa. Saya load profile. Tak apa, kita tak tahu, kita Google je. Kita masuk Google. Load daily. Load profile.
Yelah, load profile. Daily profile. Nama dia ni daily profile, load profile. Energy load profile. Dia based on energy load profile ni, contohnya kita letaknya. Okay, ni 564 70. Boleh tukar juga dalam day ke kita nak. Betul contohnya. Okay. Alamak. Tu dia dah keluar lah. Based on ni. Daily profile pun boleh. Daily profile. Sama je dulu lah. Cuma yang tadi bezanya month. Yang daily. Lepas tu probability. Profile. Dia kurang juga. Lepas tu load from CV per Horsley Daily. Yang ni tak pasti. Using it to define the stand alone version non-zero. Okay. So, pakai ni lah senang. Okay. Alamak. Lari buat dia. Tak apalah, nanti saya setting balik. Okay, kat situ sajalah yang selesai. Selesai sudah untuk part user need. Sekejap. Selain tu rasanya ada lain. User need. Sekejap. User need saja kan? Sistem sekali. Oh, ada lagi. Terlepas. So, no. Kita buka balik file tu. Sebab nanti kena setting balik. Malas nak setting balik. Okay. Kalau user need dah okay kan. Ni dah saya dah kembali balik lah tadi. Kan. Kalau user need dia dah okay. Dah ngam, dah tune. Okay semua kan. Okay. Kita boleh setting sistem kita. Kita tekan sistem. Besarkan sikit lah baru smart. Okay. Dekat sistem ni sebab ni OGPV. OG. Off grid. OGPV. So dah ada bateri lah. Kita boleh setting daripada sini. Storage ni kita nak banyak lah boleh. Spek apa 12 volt. Ada 2 volt. Kan. Lepas tu ada jenis type apa nak. Ada lithium ion. Acid. Tapi tu lah. Ada nama banyak juga lah. Narada, Crown, Generic. Lepas tu kita boleh tengok open kita punya ni. Ni kita tengok berapa maklumat ada. Ada DOD. Ada parameter lain. Ada graph. Ada SOC. Rotation ni. Banyak graph ada. Ada size and technology. Ada ni nak dia bagi tahu sekali size berapa, tinggi, deep. Berat dia 61 kilo. Berat. Okay. Tak silapnya boleh ni apa? Bergenerate dia punya ni. Tu boleh generate. Tu boleh generate dia punya apa nama ni? Datasheet. Yes. Sebab ni trial version kan. So dia yang PVC trial version. Kalau bayar tak dia keluar benda tu. Okay. Yang lain pun rasa boleh. Semua boleh generate dia punya datasheet. Ni semua datasheet kan. Okay. Lepas tu ni kita boleh set lah bateri mana kita nak. Dia bagi suggestion capacity suggestion. Sistem kita 48 volt. Ni kita setting lah. Boleh je tukar. So suggestion untuk capacity dia kata 1402. Lepas tu suggestion peak power 900 kWp kilowatt peak. Lepas tu ni ada autonomy day. Kita boleh setting. PLOL ni tak tahu. Kalau tak tahu kita tekan je. Soal tu. Aku buat pula dia. Tak nak keluar. Dia ada block lah situ. Sekejap. Tengok ada sini. POPLOL. Apa tu? Stand alone system preliminary design.
Oh, loss of load. Power loss of load probability. Rasanya dekat sini kot. Untuk yang ni kot. Loss factor. Loss factor 1.5. Okay. Itu saja untuk bateri. Lepas tu ada juga nak fix air condition ke dalam ni, temperature mode. Ada yang average suhu bilik monthly macam tu lah. Lepas tu dia akan keluar semua ni. Kalau kita tambah bateri macam kan, tambah bateri series kan, dia akan tambah dari 8 dari 2000 lepas tu DOD ni DOD ni dia tak boleh tukar sebab dia ikut spek yang dia dah ada dalam sistem tu. Tapi boleh je custom. Tak payah pening lah. Kita pakai je apa yang ada. Okay. Seterusnya ni untuk PV array lah, solar panel. Kat sini dia beritahu lah yang kita dah setting tu, tilt angle dengan azimuth kita. Lepas tu kat sini ada banyak lah, boleh nak mana sebelum tahun bila. Lepas tu ni jenama, banyak jenama, ada Jinko, ada Hyundai, ada Hyusun. Lepas tu kat sini pun sama. Dekat sini je kita dah nampak dah VMPP, VOC. Masalah dia kan, dia tak ada keluar ni ISC semua tu kan. So kita tekan open kat sini. Kat sini ada banyak parameter. Kat sini ada IC, IMP, bla bla bla, ref, overskirt, VMP. Lepas tu ada model juga apa kat situ. Ni ada dia punya length lah. Dengan width. Lepas tu semua ni boleh di datasheet kan. Sekejap, buka balik. Tekan print je, nanti dia keluar datasheet. Okay, tu dah keluar. Lepas tu kalau nak copy kat Word, ni tekan ni copy kali Word, masuk Word. Print, okay dia kata dah boleh print dah. Paste je. Kita kat sini sekejap, buka dulu. Paste. Tu, easy. Okay, seterusnya. Untuk ni pula kita punya controller lah. Controller kita ada banyak jenama lah. Lepas tu ni pun sama spek. Lepas tu untuk open datasheet sama jugalah, lebih kurang ni semua boleh. Lepas tu kita boleh print datasheet tu. Okay, itu saja. Kat sini dalam maklumat kita, configuration berapa kita pakai, modul berapa kita nak, modul area berapa, mineral voltage berapa. Kat sini kita punya series and string lah untuk solar. Okay, itu saja untuk user user need and system. Terima kasih.